Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita menyambung daripada tafsir surah Yasin, ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Maksudnya, dan itulah tabiat mereka. Tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, yakni enggan menerimanya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu, berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman secara mengejek-ejek, patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah Ia akan memberinya makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Dan apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempersenda, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kami sedia menunggu. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang dengan secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar, yakni merundingkan urusan dunia masing-masing. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, wasiat atau lainnya. Dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala, yakni menghidupkan orang-orang yang telah mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Ayat yang kita bacakan pada kali ini ayat 46 sehingga ayat 51 daripada surah Yasin. Dalam ayat yang lepas, dalam ayat 45, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita tentang bagaimana orang-orang kafir ini apabila diberi peringatan kepada mereka, kamu jagalah, hati-hatilah diri kamu, apa yang ada di hadapan kamu dan di belakang kamu, iaitu kamu berhati-hati dan bertakwalah tentang urusan kamu hidup di atas dunia ini, dan juga berhati-hatilah kamu dengan perkara yang akan datang nanti, huru-hara dan juga balasan akhirat, supaya kamu dapat rahmat. Supaya bila mereka ni berhati-hati, berjaga-jaga, mereka akan nilai balik kehidupan mereka di atas muka bumi ini, sama ada mengikut Allah Subhanahu wa taala, buat apa yang Allah Taala perintah, bertakwa kepadanya, beriman kepada Allah, ataupun tidak. Dan kalau mereka berfikir tentang apa yang ada di belakang mereka nanti, iaitu tentang urusan hari akhirat, tentang dahsyatnya suasana di padang mahsyar, hitungan amalan,
yang begitu dahsyat ketika itu, tidak ada lindungan selain daripada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah manusia ini berfikir dan juga akan menilai balik segala i'tiqad, kepercayaan yang dipegang, amal ibadat yang dilakukan, dan juga sikap mereka bila berada di atas dunia ini. Tetapi orang kafir ini yang ingkar, mereka tidak mengambil peringatan. Dan ini yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan pada kali ini, ayat 46, bila Allah Ta'ala mengatakan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan itulah tabiat mereka, tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan. Bila Allah Ta'ala melakukan Allah Ta'ala sebut tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, sebagaimana yang kita baca dalam kuliah-kuliah kita yang lepas, kita boleh melihat daripada alam ini tentang kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bukit bukau, matahari, bulan, peredaran segala planet ini. Benarnya Allah Ta'ala, benarnya Rasul, dan banyak benarnya peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah manusia ini, yang mereka boleh lihat dengan mata kepala mereka, kesan-kesan peninggalan daripada kaum yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka ini berpaling, iaitu enggan menerimanya. Itu tabiat yang buruk yang ada kepada orang musyrikin Mekah, bahkan kepada umat yang sebelum daripada itu, daripada kalangan Bani Israel, yang acap kali Allah Ta'ala nasihat, Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala terang dalam kitab Taurat mereka, tetapi mereka tidak mempedulikan perintah-perintah itu, larangan-larangan itu, apa yang Allah Ta'ala sampaikan melalui lidah Nabi masing-masing. Ini sifat manusia yang telinga ada tetapi tidak mendengar, dan kalau dengar pun tidak sampai ke dalam hati, cuma dengar di hujung telinga sahaja, kemudian terus ingkar, berpaling. Ini manusia yang hatinya keras, sebagaimana yang berlaku kepada Bani Israel, yang Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah bahawa di antara batu ini pun ada yang jatuh daripada tempat tinggi kerana takut kepada Allah Ta'ala, ada yang pecah, dan ada yang terpancar daripadanya air, boleh mengalir sungai, mata air dan sebagainya. Batu yang sepejal mana pun, apabila air menetis, lambat laun akan lekuk juga akhirnya. Itu sifat batu yang ada, walaupun keras. Tetapi kalau hati manusia ini menjadi lebih keras daripada batu, maka itu adalah suatu perkara yang dahsyat dan merugikan manusia itu sendiri. Yang kita katakan, marilah tanda kehebatan Allah Ta'ala, marilah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Nampaklah segala perkara yang mencarikan adat di hadapan mereka sekalipun, tetapi tidak mahu percaya. Itu bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin yang pernah kita baca dalam surah Yasin, sebelum daripada ini pun, dalam ayat yang ke-11 dahulu, bila Allah Ta'ala mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Engkau boleh memberi peringatan kepada, iaitu peringatan dan amaran yang boleh memberi faedah, kesan, ialah kepada orang yang sedia menurut ajaran Allah Ta'ala serta takut melanggar perintah Allah Ta'ala semasa ia tidak dilihat orang, ataupun dia sendiri tidak melihat azab Allah Ta'ala. Ini sahaja golongan manusia yang mudah untuk menerima peringatan dan juga amaran. Adapun yang selain daripada itu, sebagaimana yang kita katakan tadi, mereka melihat tanda-tanda kehebatan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih lagi tidak mahu beriman, tidak mahu percaya, tidak mahu menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut dalam ayat 47, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka ini, anfiqu mimma razaqakumullah, belanjakanlah daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kamu.
Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu banyak, gaji bulan-bulan banyak mana, tambah allowance lagi banyak mana, tambah claim mileage lagi banyak mana, tambah bonus lagi banyak mana, misalnya. Itu kepada orang mukmin. Kalau kepada orang munafik ataupun kepada orang yang lain pun disebutkan macam itu juga. Belanjakanlah, sedekahkanlah sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri yang cukup banyak kepada kamu itu. Dan bila Allah Ta'ala kata mimma razaqakumullah, sebahagian daripada rezeki, maknanya barangkali tak sampai pun 50%, bahkan kurang daripada 20%, mungkin 10%, 5%, bahkan mungkin hanya 3-4% sahaja pun. Bila diberitahu supaya dia belanjakan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kamu itu, belanjakan kepada orang-orang fakir miskin, orang yang berhajat. Lalu di kalangan orang kafir ini dia kata qala allazina kafaru, orang-orang kafir berkata lil ladzina amanu, mereka berkata kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, adakah kami nak bagi makan kepada golongan manusia yang berhajat tadi, fakir miskin dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh bagi makan kepada mereka. Dari segi ucapan itu betul. Yang mereka ni mengatakan law yasha'ullahu at'amah, kalau Allah Ta'ala nak, nescaya Allah Ta'ala boleh beri makan. Sebagaimana yang berlaku kepada Maryam, Maryam yang mengandungkan Nabi Isa alaihi salam, apabila hampir beranak, lalu duduk di bawah pokok kurma, Allah Ta'ala perintahkan kepada Maryam supaya menggoyangkan pokok kurma itu, nescaya buahnya akan gugur. Kita kata orang dah nak beranak syarat 9 bulan, suruh goyang pula, bukan goyang pokok lada, pokok cabai, tapi suruh goyangnya pokok kurma. Batang kurma ni lebih kurang macam batang kelapa sawit lah. Suruh goyang, goyang kuat macam mana sekalipun, hinggup macam mana sekalipun, marilah 11 orang 12 orang my team ke your team ke, goncang pokok ni tak gegar batang kelapa sawit ini, batang kurma, tapi Allah Ta'ala perintah kepada Maryam supaya goncang pokok kurma itu, gugur buahnya sebagai satu sebab musabab sahaja. Allah Ta'ala boleh bagi Maryam duduk saja pun siapa selalu buah kurma itu kepada dia, walaupun bukan bulan Ramadan misalnya, tapi boleh siapa juga, boleh jatuh, itu Allah Ta'ala boleh beri. Lau yasha'ullahu at'amah, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh beri makan. Bahkan Maryam sendiri pun sewaktu dalam pemeliharaan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria setiap kali masuk kepada Maryam, tengok ada buah di hadapan dia. Bahkan buah itu pun kadang-kadang yang bukan di musimnya, nak kata import, dari siang tu misalnya, buah pelang siang, siapa tak laku buah pelang salam misalnya, bukan juga, ataupun mari daripada tempat-tempat lain misalnya, tak ada. Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Lau yasha'ullahu at'amah, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh beri makan. Ayat itu betul. Nabi SAW sendiri pun ketika perang Khandaq, menggali parit bersama ribuan umat Islam dengan tangan-tangan mereka, apabila tidak ada makanan, tak makan beberapa hari, 2-3 hari tak makan, Jabir balik ke rumah dia, buat makanan yang sedikit untuk diberi kepada Rasulullah. Makanan tu mungkin boleh makan hanya untuk 2-3 orang. Nabi panggil semua yang ada, yang menggali parit itu, makanan cukup untuk semua sekali. Berlaku mukjizat yang besar kepada Nabi SAW. Ayat itu betul. Lau yasha'ullahu at'amah, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh beri makan. Tapi dari segi berhujah, orang musyrikin ini bohong. Jadi maksud dia sebut ayat itu pun hanya kerana mempersendakan orang mukmin sahaja, bukan sebut itu dengan cara beriman kepada Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, tidak, tapi dengan cara perli sahaja. Jadi perlinya macam mana?
Bila orang yang beriman di zaman Rasulullah bagi tahu sama ada kepada orang munafik, kepada orang kafir, supaya membelanjakan sebahagian harta itu kepada orang fakir miskin, orang yang berhajat, mereka menjawab, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Adakah kami nak beri makan kepada golongan manusia yang kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh beri makan kepada mereka ini. Ayat yang betul, tetapi mereka berbohong dari segi hujah itu, dengan tujuan untuk mempersendakan sahaja. Jadi kalau Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala lah yang beri makan, tak perlulah minta daripada kami ini. In antum illa fi dhalalin mubin. Tidak ada kamu ini melainkan dalam kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala balas dengan apa yang kamu sebut ini, sebenarnya kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Fahaman kamu, akidah kamu, apa yang kamu katakan itu tidak betul sebenarnya. Itu di antara perkataan orang musyrikin Mekah. Wa yaquluna, dan mereka berkata lagi bila diberitahu tentang pembalasan hari akhirat, berkenaan dengan masalah tadi, Allah Ta'ala kata law yasha'ullahu at'amah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh beri makan kepada manusia. Kita kata betul. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau Allah Ta'ala bentangkan rezeki kepada hamba-hambanya, rezeki ini kalau Allah Ta'ala buka sepenuhnya, labaghaw fil ard, sudah tentulah manusia ini akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Walakin, tetapinya, yunazzilu biqadarin ma yasha', Allah Ta'ala turunkan rezeki ini dengan qadar sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan sebagaimana yang manusia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Kalau Allah Ta'ala bentangkan rezeki dengan begitu luas, manusia akan melampaui batas. Tengok dalam keadaan Allah Ta'ala buka pintu rezeki yang sedikit sahaja lebih pun, kita melihat sebahagian daripada manusia ini pun sudah melampaui batas Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintah tidak dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu yang dia buat, sedangkan mereka memakai rezeki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi lebih sikit saja, rezekinya pun dah melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala kata walakin yunazzilu biqadarin ma yasha', Allah Ta'ala turunkan rezeki itu dengan qadar sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan manusia kehendaki. Kita tengok sebagai contoh misalnya, ambil satu contoh yang agak mudah. Kalau musim buah, musim buah ni Allah Ta'ala jadikan katalah durian ni turunnya jadi buahnya sekian-sekian banyak saja. Cuba Allah Ta'ala biarkan buah itu lebih sikit daripada biasa, apa jadi? Jawabnya terbuang, dibuang dan membuang. Ada belaka, dibuang, terbuang, membuang, harga pun jatuh, tak laku, orang tak makan, tapi dihumbankan ke dalam sungai dan sebagainya, dibuang ke dalam air. Itu contoh, tak ada harga. Itu Allah Ta'ala baru buka sikit saja lebih. Tapi bila Allah Ta'ala buat dengan musim buah-buahnya pun tertentu, dari segi rezekinya itu ada maksud di situ. Adalah juga harganya kepada orang yang ada berapa puluh hektar tanah, buah-buahan dan sebagainya. Berlaku proses jual beli dan yang berkait tentang buah. Itu dalam bentuk buah. Apatah lagi dalam bab yang lain. Kalaulah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, misalnya sebulan sepatutnya kita dapat sekian-sekian ribu, tapi Allah Ta'ala keluarkan daripada hasil bumi ni, bawah rumah kita ada emas, bawah rumah tu ada emas, bawah rumah kita ada minyak, bawah rumah tu ada minyak. Allah Ta'ala boleh kalau nak beri, dan tak hilang dan tak habis khazanah Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala beri kepada manusia banyak macam mana sekalipun. Tapi bila Allah Ta'ala tentukan mengikut qadar yang tertentu,
si fulan mendapat rezekinya sebanyak ini, si fulan mendapat rezekinya sebanyak ini, si fulan mendapat rezekinya sebanyak ini. Ada hikmah masing-masing. Dijadikan orang yang fakir dengan sabar, dijadikan orang yang kaya supaya bersyukur dan memberi. Allah Ta'ala nak beri sama rata sebab semua adalah makhluk Allah Ta'ala belaka. Boleh pun boleh. Ataupun Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang taat ini yang dapat rezekinya. Orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak tarik semua peruntukan kepada orang kufur itu pun boleh kalau Allah Ta'ala nak buat. Tapi Allah Ta'ala tak buat begitu. Ada orang yang taat, ada orang yang baik, ada orang yang molek, sembahyang dan sebagainya, ikut perintah Allah, tapi rezekinya terhad walaupun bekerja lebih. Ada orang yang kerjanya cukup mudah, sembahyang pun tidak, imannya pun tidak, tapi rezekinya puluh-puluh ribu sehari sebagainya. Itu pun Allah Ta'ala beri. Jadi benda ini kita kata bukanlah mengikut kehendak kita, tetapi mengikut sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting dalam masalah rezeki ini adalah redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Yang penting adalah rezeki yang diterima itu adalah halal, dan yang penting adalah taat yang kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang penting daripada pemberian rezeki itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat berikutnya, wa yaquluna, dan mereka yang apabila diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat, mereka berkata, mata hadzal wa'du, bilakah janji ini? Iaitulah janji untuk berlakunya hari kiamat. In kuntum sadiqin, kalau kamu sungguh orang yang benar. Ini pun dalam bentuk perli orang-orang musyrikin Mekah, dan di mana-mana sahaja sekalipun orang yang tak percaya kepada adanya hari akhirat ini, mereka saja minta supaya dicepatkan azab itu, dicepatkan hari akhirat itu, tapi bukan dengan makna beriman, bukan dengan makna nak mencari bekalan, tapi sebagai senda saja, mempersendakan. Mu kata akhirat ni berlaku, kiamat ni berlaku bila? Nak tengok. Biar turun cepat. Langit itu biar cepat pecah. Berlakulah huru-hara kiamat ini. Dan apa yang disebut ini kepada Nabi SAW dan kepada orang mukmin. Lalu Allah Ta'ala menjawab, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka menunggu hari kiamat ini melainkan satu tempikan sahaja. Sayhah wahidah, satu pekikan, iaitu satu tiupan pada sangkakala yang pertama. Apabila berlakunya hari kiamat itu, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup pada sangkakala yang dijadikan daripada cahaya itu, supaya meniup yang besarnya, wallahu a'lam, adakah besarnya 7 petala langit dan 7 lapis bumi. Dari segi hakikat sangkakala itu sendiri, bagaimana bentuknya, macam terampet ke, macam saxophone ke, macam buk atau tanduk kerbau, binatang itu sebagainya, wallahu a'lam. Yang penting benda itu dinamakan sangkakala, ditiup pada sangkakala itu, lalu berlakulah kiamat. Dan sebagaimana kata Abdullah bin Umar mengatakan, la yunfakhanna fis sur wan nasu fi turuqihim wa aswaqihim wa majalisihim hatta inna thawba la yakuna baina ar-rajulaini yatashawamanihi fama yursiluhu ahaduhuma min yadihi hatta yunfakha fis sur fayas'iqa bih. Abdullah bin Umar kata, akan ditiupkan pada sangkakala ketika hari kiamat nanti, dan manusia itu masih lagi di jalan-jalan mereka, dan di pasar-pasar raya mereka, di hypermarket mereka, di kedai runcit mereka, dan di tempat majlis-majlis mereka, sehingga satu baju yang sedang dilakukan tawar-menawarnya oleh 2 orang lelaki, baju ni berapa harganya, orang ni kata tak boleh murah sikit ke, tak boleh, hak ni jauh ni, mari daripada gini, kain mahal apa semua. Duk tengah tawar-menawar, salah seorang daripada ni tidak sempat untuk menghulurkan tangannya, sama ada untuk membeli ataupun menjual,
sehinggalah ditiupkan pada sangkakala, lalu semuanya akan mati. Ya, tak ada nak buat apa benda. Berlaku secara spontan. Dan inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Umar kata, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhshimun. Tidaklah mereka ini menunggu kedatangan hari kiamat itu, melainkan hanya satu tempikan sahaja melalui tiupan sangkakala tadi. Lalu tiupan itu menyebabkan mereka mati dalam keadaan mereka itu bertengkar di antara satu sama lain. Atau bertengkar itu dengan makna merundingkan urusan dunia masing-masing. Hak ni duduk dekat dekat Wall Street, duduk tengah bisi-bisi tunjuk tangan gitu gini apa semua, tiba-tiba pak mati tu. Bila berlaku hari kiamat. Hak ni pula duduk tengah beratur nak masuk AF5 pula ni. Masa tu banyak dah AF yang ke-200 banyak kali. Duduk tengah beratur-beratur ni, tak ada pun tulis namanya, dah berlaku kiamat. Orang ni duduk rumah, duduk tengah bulan, ikan tak ada garing pun, tiba-tiba mati belaka. Itu secara spontan. Dan ini juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi kata, la taquman nasya'ah, akan berlakunya kiamat, waqad nasyara ar-rajulani thawbahuma, dua orang sedang membentangkan kain keduanya, bentang untuk jual beli sebagainya lah, urusan jual beli. Fala yatabaya'anihi wala yaqwiyani, kedua-duanya tidak dapat melakukan urus niaga tersebut dan tidak sempat untuk melipatkan kain itu. Duk bentang kain itu tak ada lipat pun lagi. Wala taquman nasya'ah wal rajulu yalitu hawdah, dan akan berlakunya kiamat, seorang lelaki itu sedang letak swimming kepada kolamnya. Tak swimming ke ataupun kolam hok dekat rumah dia tu, dia buat comel-comel, duk tampang ni semua, tak sempat pun nak letak swimming itu. Fala yasqi minhu, dan dia tak sempat minum daripadanya. Wala taquman nasya'ah, dan kiamat pasti akan berlaku. Wa qad sarfa ar-rajulu bilabanin laqahathu fala yat'amuhu, dan seorang lelaki itu pulang daripada selepas memerah susu, tak sempat dia minum susu tersebut, fresh lagi, segar lagi, tapi tak sempat minum. Kiamat berlaku. Wala taquman nasya'ah, dan kiamat akan berlaku. Wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yat'amuha, dan akan berlaku kiamat sedangkan dia telah mengangkat tangannya ke dalam mulutnya untuk menyuapkan nasi, menyuapkan sesuatu untuk makan, maka dia tak sempat nak makan pun, tak sempat nak suap pun. Artinya berlaku kiamat ini dengan secara spontan, dengan cara terkejut begitu, tiba-tiba terus mati. Dan kiamat ini tidak berlaku melainkan selepas daripada berlakunya tanda-tanda kecil yang sudah banyak kita lihat sekarang ini, dan hanya menunggu tanda-tanda besar yang Allah Ta'ala saja lebih mengetahui bilakah tanda-tanda besar ini akan berlaku. Dan sehinggalah apabila tidak ada lagi orang yang beriman yang menyebut lafaz Allah, kalimah Allah, ataupun dalam hatinya itu pun terdetik kalimah Allah, dan kalau ada pun Allah Ta'ala akan mematikan orang ini, sehingga yang tinggal di atas muka bumi ini adalah semuanya orang kafir belaka. Masa itulah baru berlaku kiamat. Kalau ada lagi orang Melayu masa itu pun, Melayu kafir masa itu ada. Orang Islam tak ada belaka dah. Kalau ada orang Islam pun habis mati belaka. Kalau ada orang lain pun begitulah juga. Semua orang Islam, tak kira di benua mana, di tempat mana, akan mati. Yang tinggal masa itu adalah hanya orang yang kufur sahaja. Lalu ketika itu berlakulah hari kiamat. Tahun bila? 2019. Dah nak kata 2019. Tak dah sampai lah 2020 nya, tinggal setahun ni. 2019 tak mungkin. Baik, kalau kita kata tak mungkin, apa hujah tak mungkin? Ustaz mana tahu kata 2019 tak tahu, tak berlaku, kan berlaku kan? Dah kita kata nak tunggu Imam Mahdi bila? Okey. Yang dikatakan Syu'aib yang menjadi pembantu kepada Imam Mahdi itu kat mana dia? Tak turun lagi. Tegaknya Daulah Sufyaniyah, mana dia Daulah Sufyaniyah? Tegaknya Daulah Barbariyah, negara Barbar.
Adakah negara Algeria itu negara barbar ataupun negara lain? Ya? Orang Yahudi yang sekarang ini berada di Israel akan lari ke Iran, ke Isfahan. Sedangkan Iran sekarang ini yang paling kuat antaranya menentang Israel. Tapi sampai satu peringkat polisi Iran akan bertukar, ya, sehingga Yahudi yang ada sekarang ini akan pergi ke Isfahan. Ya. Dan masa itu pun kalau Imam Mahdi pun dia berlawan dengan kuda, senjata yang balik asal balik. Minyak tak ada. Dan minyak sekarang ada lagi. Ya. Tapi tempoh ada simpanan minyak dan sebagainya sehingga tahun bila. Ini benda-benda yang belum lagi kita kata berlaku. Keluarnya Dajjal, itu yang tanda besarnya, sehinggalah kepada Nabi Isa itu turun, dan semua orang beriman. Jadi bila beriman, lepas itu berapa puluh tahun pula selepas daripada itu jadi imam belaka, jadi orang Islam belaka, sehingga tidak diambil jizyah, kerana orang Kristian sendiri pun sudah masuk Islam, salib dipecahkan, babi dia bunuh, jadi orang Islam belaka, sehinggalah Nabi Isa wafat. Dan kemudian lepas satu generasi akhirnya akan jadi kafir balik. Lepas itu barulah makin bertambah orang kafir, manusia makin teruk dan akan sampai masanya kalau ada lagi orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, sebut Allah, ingat Allah, tidak akan berlaku kiamat. Jadi bila dikatakan 2019 itu akan berlaku, jadi ialah akal saya mengatakan dari segi fakta yang disebut dalam hadis-hadis fitan itu, hadis berkenaan dengan akhir zaman, kronologinya itu nak kata 2019 tak boleh lagi itu. Tapi kalau takdir berlaku benda itu dalam masa yang singkat, dalam masa yang cepat, tak tahulah, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu berkenaan dengan kiamat akan berlaku perkara tersebut, tapi dengan cara yang cukup cepat. Ya. Kita insya-Allah mudah-mudahan kita harap kita tak sempat dengan kiamat itu, kerana dahsyat yang berlaku. Ya, walaupun kita boleh baca suratul Qiyamah misalnya, kita baca ayat-ayat yang banyak bagaimana Allah Taala terang bahawa bila kiamat ini dengan langitnya yang runtuh, ya, kita kalau siling ni runtuh saja pun rasa kalang kabut dah. Tak, ni bukan siling ini langit runtuh. Langit tu sendiri pun tak tahu kat mana dia punya lapisan dia. Langit runtuh, berbola api yang besar itu, matahari akan pecah, segala sistem yang ada di alam ini akan kocak-kacir. Kita pun tak tahulah. Bukit-bukit semua terangkat daripada tempatnya, walaupun bukit besar macam mana sekalipun, ya. Tapi tak tahulah macam mana keadaan itu. Tapi bagaimana sekalipun, dikatakan bahawa bila manusia itu mati, walaqad qamat qiyamatu, bila seseorang itu mati, itulah kiamat yang berlaku kepada dirinya. Kalau kiamat besar tu kiamat yang besar lah, tapi kiamat kepada diri seseorang itu ialah apabila dia mati. Ya, maksudnya bila dia mati dia berpindah ke alam lain. Itu kiamat untuk diri dia. Kita berhenti di sini dan insya-Allah kita akan menyambung kemudian daripada tafsir surah Yasin ini ayat 49. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi